Kemudian elakkan daripada terlantunlah ihdina, itu bukan suara mengalir ya. Itu dia mengalir dan melantun. Baik, huruf ha mengalirkan suara dengan jelas lah, daripada pangkal kerongkong bawa ke mulut kita. Lurus sahaja. Kita akan dengar suara kita sedikit gagah lah bila sebut huruf ha bulat ni. Ha simple ni. Gagah sedikit. Jangan sempit kan. Ihdina. Bila kita baca terkepit suara macam tu kan. Sempit kan. Dia akan tertukar bunyi dengan huruf ha pedas. Automatik dia tukar bunyi ha pedas. Sebab dia sempit kan. Terkepitkan suaranya. Tak boleh. So, huruf ha ni pastikan suara kita punya pita suara terbuka betul. Terbuka. Supaya dia boleh keluar dengan jelas melalui rongga kerongkong ke rongga mulut. Begitu. Okay. Baik, selesai. Kemudian elakkan daripada terlantunlah ihdina, itu bukan suara mengalir ya. Itu dia mengalir dan melantun. Elakkan bunyi he tu. Straight sahaja. Bunyi tu sahaja. Jangan Dah ada melencong sikit bunyi tu. Elakkan. Tak boleh. Okay. Sebab suara dari sudut suara huruf ha ni kena mengalir lurus sahaja. Begitu. Okay.